Semalam, tim kami tanam pokok kurma betina di salah satu restoran terkemuka iaitu restoran nasi Arab Damsyik. Pokok sihat, cantik dan sedang berbuah. Dari lori besar malam-malam lagi dah gerak, eskavator gali lubang, kemudian kren angkat, semuanya untuk satu misi, iaitu bagi laman tu nampak mewah dan estetik. Dua pokok kurma ini akan jadi landmark baru untuk restoran baru nasi Arab Damsyik di Negeri Sembilan. Selepas siap tanam di Negeri Sembilan, tim kami terus bergegas ke Kelang, Selangor. Ada 2 pokok lagi untuk ditanam di kediaman peribadi. Laman dia dah siap dengan stempel konkrit pebble hitam. Jadi bila masuk je pokok kurma, terus vibe dia macam resort mewah. Untuk pengetahuan anda, kami membekal dan menanam pokok kurma hiasan untuk restoran, hotel, masjid dan juga kediaman. Jika anda nak lamar rumah atau bisnes anda nampak premium, DM kami sekarang. Link ada di bio.